Berita yang mengundang pelbagai reaksi, penyokong setia Johor Darul Ta'zim (JDT) akhirnya terpaksa menerima hakikat pahit. Pemain sayap lincah, Arif Aiman Hanafi, disahkan tidak akan beraksi dalam perlawanan suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elite (ACLE) di Jeddah, Arab Saudi pada 17 April ini. Ketua Jurulatih JDT, Cisco Munoz, tampil menjelaskan situasi sebenar dengan nada yang tenang tetapi tegas. Keputusan itu bukan dibuat secara terburu-buru, bukan juga kerana ketiadaan pilihan, tetapi atas dasar paling utama, keselamatan dan masa depan pemain itu sendiri. Ada satu berita positif, katanya, perlahan namun jelas. Arif Aiman sudah mula menjalani latihan. Satu ayat yang memberi harapan, namun belum cukup untuk menggembirakan sepenuhnya. Beliau menyambung lagi, dengan tekanan suara yang sedikit meningkat, menandakan kepentingan perkara ini satu perkembangan yang sangat baik, tetapi perkara paling penting sekarang adalah memastikan dia benar-benar pulih, 100%. Di sinilah letaknya dilema besar pasukan. Di satu sisi, JDT memerlukan sentuhan magis Arif Aiman, seorang pemain yang bukan sekadar berbakat, tetapi mampu mengubah corak permainan dalam sekelip mata. Di sisi lain, risiko kecederaan berulang boleh menghancurkan karier seorang bintang. Munoz tidak mahu perjudian itu berlaku. Semua orang mahu melihat dia bermain, penyokong, jurulatih, rakan sepasukan, katanya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit perlahan, seakan memahami perasaan semua pihak. Tetapi kami tidak boleh tergesa-gesa. Kami tidak boleh ambil risiko. Arif Aiman bukan pemain biasa. 4 kali berturut-turut dinobatkan sebagai pemain paling bernilai, MVP, satu pencapaian luar biasa yang jarang berlaku dalam bola sepak moden. Keupayaannya menggelecek, kelajuan larian, serta visi permainan menjadikannya antara pemain terbaik di Asia ketika ini. Namun, segalanya terhenti seketika. Kecederaan hamstring yang dialaminya sejak November 2025 menjadi titik perubahan. Apa yang pada awalnya kelihatan seperti kecederaan biasa, rupanya memerlukan tempoh pemulihan yang panjang. Berbulan-bulan di luar padang, jauh daripada sorakan penonton, jauh daripada tekanan perlawanan sebenar. Munoz mengakui, sepanjang tempoh itu, Arif Aiman tidak pernah berhenti berusaha. Dia bekerja keras, setiap hari, ujar beliau, dengan nada penuh penghargaan. 4 hingga 5 bulan ini, dia berikan segalanya untuk kembali. Namun dalam dunia sukan profesional, usaha sahaja tidak mencukupi jika tubuh belum benar-benar bersedia. Kalau ikutkan hati saya, Munoz berhenti seketika, seolah-olah memilih kata yang paling tepat. Sudah lama saya mahu dia kembali bermain. Nada suaranya kali ini lebih dalam, lebih jujur. Tetapi kita tidak boleh pentingkan diri sendiri. Kita perlu fikir jangka panjang. Itulah prinsip yang dipegang oleh JDT, sebuah kelab yang terkenal dengan pengurusan profesional dan pendekatan moden. Mereka tidak mahu mengambil jalan pintas semata-mata untuk satu perlawanan, walaupun perlawanan itu sebesar suku akhir ACLE. Dalam bola sepak, satu keputusan tergesa-gesa boleh membawa akibat besar. Kecederaan yang belum pulih sepenuhnya, boleh menjadi lebih parah. Dan jika itu berlaku, bukan sahaja JDT yang rugi, tetapi juga masa depan Arif Aiman sebagai pemain. Munoz menegaskan lagi, dengan nada yang tegas dan tidak berkompromi, kecederaan perlukan masa yang tepat untuk pulih. Kita tidak boleh percepatkan proses ini. Beliau turut memberikan gambaran tentang tempoh pemulihan yang masih diperlukan. Mungkin 5 atau 6 minggu lagi, katanya. Dan kami tidak akan berkompromi dalam hal ini. Kenyataan itu jelas, pintu untuk Arif Aiman beraksi di Jeddah sudah tertutup. Namun, di sebalik berita ini, masih ada sinar harapan. Pemain itu sudah kembali menjalani latihan, satu petanda bahawa proses pemulihan berada di landasan yang betul. Bagi penyokong JDT, ini mungkin berita yang sukar diterima.
Harapan untuk melihat aksi lincah Arif Aiman di pentas Asia terpaksa ditangguhkan. Namun dalam masa yang sama, mereka juga memahami bahawa kesabaran adalah kunci. Lebih baik menunggu sedikit lebih lama, daripada kehilangan seorang bintang untuk tempoh yang lebih panjang. Perlawanan di Jeddah tetap akan berlangsung. JDT masih perlu berjuang, dengan barisan pemain yang ada. Cabaran pasti lebih besar tanpa kelibat Arif Aiman, tetapi inilah peluang untuk pemain lain tampil ke hadapan, membuktikan kemampuan mereka. Dalam bola sepak, setiap cabaran membawa peluang. Dan bagi Arif Aiman, ini bukan pengakhiran, tetapi sekadar satu hentian sementara. Satu fasa pemulihan, sebelum kembali lebih kuat, lebih tajam, dan lebih berbahaya di atas padang. Munoz menutup kenyataannya dengan nada yang penuh keyakinan, tetapi tetap berhati-hati, kami mahu dia kembali pada tahap terbaik. Bukan sekadar bermain, tetapi benar-benar bersedia. Kata-kata itu menjadi penegasan bahawa JDT bukan sekadar memikirkan kemenangan hari ini, tetapi juga kejayaan masa depan. Dan apabila Arif Aiman kembali nanti, ia bukan sekadar kepulangan seorang pemain. Ia adalah kemunculan semula seorang bintang, yang mungkin lebih bersinar daripada sebelumnya. Buat masa ini, JDT akan terus melangkah ke Jeddah tanpa senjata utama mereka. Tetapi dalam diam, mereka sedang menunggu detik yang lebih besar. Detik kebangkitan Arif Aiman Hanafi.